Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ahad daripada Nur Pemah. Hari ini terenggani cuti ke Putraan. So, saya sebenarnya nak masak laksa Penang, tapi tiba-tiba rasa nak makan laksa lemak pula sebelah pagi. So, ikan pun ada seekor. Akhirnya ni laksa segera. Kuah laksa yang sangat thin lah, cair lah sebab ikan seekor je. Tapi tak apa. Ada sambal belacan semalam, kita makan je lah dengan laksa. So, saya just nak sharing yang bila kita nak makan laksa, kita perlukan banyak ulam ya. Jadi saya kutip je lah apa yang ada kat laman saya untuk dijadikan ulam. Dia tak komplit macam, tak adalah. Ada 2 biji kacang panjang tadi, tapi mana tak perginya, dah lah ada 2 je, tercicir pula tu. Kita guna je lah apa yang ada kat laman kita. Dan kita tengok-tengok, alamak, lagi banyak daripada ulam biasa. Yang ni adalah pucuk muda kacang botol. Kacang botol boleh dibuat ulam sedap tapi tak ada stok. Kacang botol dia ada period dormant dia. Dia macam resting, lepas tu dia burst. Dia macam itulah saya perasan. So dia tengah resting tu, pokok dia. Kita raikan dengan, ni boleh masak lemak sedap. Masak cili api pun boleh. Cuma kena renyuk-renyukkan dulu. Ini kangkung. Saya rasa kangkung ni sebab biji lama jadi dia kecil, tak apalah, somehow still kangkung. Bunga telang. Yang ni disebabkan tak ada buah kacang, saya ambil bunga kacang panjang. So somehow rasa dia lebih kurang je lah. Dia memang rasa kacang. Yang ni pun kacang laut rasa macam kacang. So bolehlah gantikan kacang. And cili hijau from our garden. This is all from our garden lah. Proud sharing lah. Yang ni apa namanya, ketumbar Jawa, is it? Ketumbar Jawa. Saya memang guna secara berhemah sebab ada 3 pokok je. So sekali ambil memang tak boleh berjoli-joli lah. Bendi as usual, ada 6 biji hari ni. Tak banyak pun pokok, saya rasa tak sampai 20 pokok. Tak nampak. Tapi dia produktif boleh dikatakan daily ada harvest. And then dekat wetland, daun kesum memang sangat-sangat supra subur. Memang dia kena harvest kalau tidak dia membunuh diri ataupun membunuh sesama sendiri. Ulam raja is a must for laksa. Kalau tak ada ni tak sedap. So pucuk gajus, alhamdulillah memang masak sesuai lah ditanam. Sebab this is a very important source of iron. Cuma kadang dia punya getah tu lah kita mudah sakit tekak. Tapi saya memang suka. Sedap sangat. Cecah sambal belacan, makan dengan ikan bakar memang TikTok. And this is the start of the day. Saya tak akan makan dengan laksa. Tapi kalau kenal besar-besar muka. Lebih besar daripada muka. This is daun bendi. So ni ilham ni sebenarnya daripada minggu lepas lah yang saya cuba goreng cerup tepung. And it is sedap lah. Sebab kita cerup tepung bestari tu, asalkan pokok tu rumput pun sedap sebenarnya. Tapi hari ni saya akan berkreatif further. Sebab perasaan dia macam lebih kurang macam sawi je. Dia punya biji dia, dia punya daun dia. Cuma dia tak ada sawi, dia lembut, dia tak ada. Yang ni dia ada bulu halus. But that's not a problem because kita boleh gosok nanti. Kalau ada span basuh pinggan tu kan, yang berus basuh pinggan tu, yang kasar sikit tu, kita gosok dia nanti. Bulu-bulu dia akan hilang. Lepas kita renyuk-renyuk sebelum kita potong. Dan kita saya nak buat ala kimchi lah. Nak kimchi, nak apa, saya buat cili, bawang putih, kicap ikan, apa lagi, macam tu je lah. And cuka, something like that. Kena reverse balik, saya kadang lupa juga. Okay, so yang ni semalam yang saya bereksperimen dengan biji teraja tu kan. So akhirnya setelah kita roasted, yang ni dia sebab dia still lembut, so bila dry blend tu dia tak adalah halus sangat. So saya tumbuk on top of it. So we got a coffee lah. Banyak juga daripada satu ranting. Dapat half ni. Saya akan cuba minum hari ni untuk saya akan kongsi lah dari segi kesedapan. Dari segi bau, dia bau roasted lah sebab kita roast semalam kan, dalam kita sangrai semalam. So InsyaAllah lah, walaupun cair laksa kita, saya potong nanti halus-halus dan dapatlah kita menikmati. Dan kimchi ni kita keep aside dulu lah, projek tengah hari. Sekian, selamat mencuba.